Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah pertama, kita gembirakan hati seorang. Itu satu sedekah tuan semua. Satu sedekah. Yang kedua, kita hilangkan salah satu benda kesusahan dia. Itu salah satu sedekah. Yang ketiga tuan semua, kita bayar hutang dia. Itulah satu sedekah juga tuan semua untuk dia. Okey. Yang keempat tuan semua, kita hilangkan kelaparan. Kita beli makanan, bagi dia makan. Itu merupakan sedekah. Empat perkara ni tuan semua, empat perkara ni memang paling dicintai oleh Allah SWT dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat lakukan salah satu pun cukup tuan semua. Tak usah kata kalau dapat buat keempat-empat tu lebih baik. Tapi kalau kita dapat lakukan salah satu sama ada kita gembirakan hati orang mukmin, ataupun kita hilangkan kesusahan dalam hati dia, ataupun kita bayar hutang dia, ataupun semua kita hilangkan kelaparannya, salah satu pun dah cukup semua. Kita amat dicintai Allah Ta'ala. Apatah lagi kita dapat buat keempat-empatnya tu semua. Okey, insyaAllah. Ni tuan-tuan semua. Amalan ni tuan semua, bila satu amalan dicintai oleh Ta'ala tuan semua, maka tuan semua kita di akhirat juga tuan semua akan dapat tempat yang paling baik tuan semua. Sebab kita telah melakukan amalan yang amat dicintai oleh Allah SWT.